Memang susah dan jangan sungguh nak jumpa orang cerita tentang Nabi Ilyas. Betul tak? Episod 19, Nabi Ilyas. Siapa Nabi Ilyas ni? Yang ni mesti ramai yang tak tahu. Nabi Ilyas merupakan cicit daripada Nabi Harun. Mesti tak tahu, betul tak? Kalau dah tahu, share lah dekat orang juga. Ramai dekat luar sana tak tahu kisah Nabi Ilyas. Tapi satu lagi kan, ending video ni, hampa semua mesti terkejut punya. Terkejut dalam keadaan dapat ilmu. Ui, syok. Memang syok sungguh. Okey, balik pada cerita kita. Nabi Ilyas merupakan cicit daripada Nabi Harun. Dan untuk pengetahuan semua juga, Nabi Ilyas diutuskan untuk kaum Bani Israel. Yang mana time tu Bani Israel diperintah oleh seorang raja yang sangat zalim. Dia buat satu berhala patung dipanggil Baral. Patung tu diperbuat daripada emas. Dia sembah berhala tu. Mai Nabi Ilyas, macam biasa, ni kita buat bahasa kita lah nah. Orang kampung semua, kawan-kawan, jom kita sembah Allah. Jangan sembah Baral ni. Mereka semua tak percaya dengan Nabi Ilyas. Punya bersungguh Nabi Ilyas ni, sampaikan Nabi Ilyas pergi jumpa raja. Suruh tinggal sembah bahala-bahala ni. Ajak sembah Allah. Raja pun buat tak tahu, tak malayan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun geram. Nabi Ilyas pun pergi pecahkan patung berhala tadi tu. Bila pecah, marahlah orang kampung. Bukan setakat tu, raja arahkan tangkap Ilyas. Dia mesti dapatkan hukuman. Yalah, Nabi Ilyas pecahkan berhala mereka. Tu yang raja dan semua orang marah tu. Apa yang berlaku dekat Nabi Ilyas? Bila raja suruh tangkap Nabi Ilyas, mereka tak tunggu lama. Mereka pun terus memburu cari Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun tentu berpindah daripada sini ke sini ke sini. Yalah, raja duk cari dia. Pindah sini, pindah sini, pindah sini, sampai tak ada tempat dah nak pindah. Maka Nabi Ilyas pun berdoa dekat Allah supaya Allah Ta'ala turunkan azab untuk kaum dia. Dan Nabi Ilyas berharap juga supaya kaum dia bertaubat. Diringkaskan cerita, Allah makbulkan doa Nabi Ilyas. Terus jadi kemarau. Time tu ada juga yang mula sedar, Nabi Ilyas ni betul ni. Dalam masa yang sama juga, Nabi Ilyas pergi jumpa semua orang, ajak semua kembali pada Allah. Dalam dia ajak suruh bertaubat tu, ada juga geng-geng yang bunuh Nabi Ilyas. Diringkaskan cerita, Nabi Ilyas membawa diri dia pergi sembunyi dekat gunung, dekat bukit. Yalah, orang nak bunuh dia kot. Untuk pengetahuan semua juga, Nabi Ilyas kan bawa diri dia seorang je. Makanan, minuman tak bawa. Allah suruh Nabi Ilyas pergi dekat satu sungai. Yang dahsyatnya, burung bawa main makanan dekat Nabi Ilyas. Ui, dahsyat. Tapi jangan lupa, time tu kan tengah kemarau. Sampailah air sungai pun mula kering. Diringkaskan cerita lagi, Nabi Ilyas membawa diri dia pergi ke satu tempat yang baru. Tapi jangan lupa, ada lagi orang yang duk kejar nak bunuh dia. Time tu, ada satu family selamatkan Nabi Ilyas, sembunyikan Nabi Ilyas. Lepas tu, mereka bawa balik Nabi Ilyas ke rumah mereka. Mereka jamu Nabi Ilyas makan. Tapi biasalah kemarau, makanan tak banyak. Time tu jugalah mukjizat Nabi Ilyas. Nabi Ilyas doa dekat Allah, minta makanan. Makanan pun mula banyak dekat dalam rumah tu. Doa Nabi Ilyas makbul. Diringkaskan cerita lagi. Yang ni scene ni paling syok lah. Nabi Ilyas kan duduk dalam rumah family tu. Nabi Ilyas bukan duduk sehari. Dalam rumah tu, ada seorang budak tengah sakit. Mak ayah budak ni pun bagi tahulah dekat Nabi Ilyas, tolonglah ubatkan anak dia. Yalah kan tadi mereka nampak Nabi Ilyas doa makanan mai. Nabi Ilyas pun doa dekat Allah untuk sembuhkan penyakit budak tadi. Dengan izin Allah, budak tadi sembuh. Tahu tak siapa budak tu? Betul ke nak tahu ni? Budak tu nama dia Ilyasa. Nabi Ilyasa. Dapat tak ilmu baru hari ni? Kalau dapat, tekan butang share, tekan butang repost. Copy link masuk dalam grup. Bagi dekat semua orang. Kita bagi semua orang kenal siapa Nabi Ilyas. Boleh? Setakat tu saja yang saya boleh cerita hari ni. Ada rezeki kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Tekanlah share banyak-banyak sikit. Boleh? Follow, like, komen, share video ni untuk semua orang. Semoga bermanfaat. Okey semua, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.